Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi ini kita nak buat satu trip. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ini kita nak bergerak ke utara. So, kita set up motor dulu lah. Okey. Siap dulu. InsyaAllah harap cuaca hari ni cantik lah. Semalam agak hujan daripada sebab benam. So hari ni agak cuaca cantik. So macam biasa hari ni ME 250EX. Okay, kita set up dulu. Kita akan main barang dulu sekejap. Okey, jom kita gerak ke Jitra. So alhamdulillah cuaca pun cantik pagi ni. So kita dah ready. Alright, InsyaAllah. Panaskan enjin dulu. 7790. Okey, baik, hari ni kita akan oleh kerana kita dari Kuala Selangor, so kita akan ikut apa nama ni, highway, kita akan ikut Plus Highway lah. Okey, so kita first time kita guna kata apa nama ni, kita buat trip lah, first time kita buat trip daripada Kuala Selangor ni, kita trip ke Kedah guna Plus Highway lah, pakai motor. Sebelum ni kita ikut WCE, sebab kita daripada area apa nama ni, Sabak Benam kan. So kita mula dari sini, so kita tengok macam mana ini, insyaAllah nanti saya akan update lah sepanjang perjalanan, insyaAllah. So doakan perjalanan saya selamat hari ini, selamat pergi dan selamat balik, selamat sampai di Kedah, di Utara, insyaAllah. Baik, itu saja. So let's go. Baik, alhamdulillah sekarang berada di RNR Tapah. Berhenti sekejap, isi minyak di Petronas Tapah tadi ni. So perjalanan hari ni secara lebih kurang dia sampai Tapah ni lebih kurang dalam, tadi pukul 7.30, sekarang lebih kurang dalam pukul 9, lebih kurang dalam 7.30, 8.30, 9, lebih kurang dalam
dekat dalam 2 jam dah ada kurang kan, sejam lebih. Jalan kereta banyak dekat apa nama Tanjung Malim tadi, bersusun kereta, lepas tu dia activate smart lane. So banyak juga konvoi-konvoi macam tu, tim-tim motor apa semua tu kan. Hari ni bersilih ganti lah, kita kata ride pun ramai, orang ride hari ni pun ramai jugalah. So dengan kenderaan pun, kereta banyak, lori banyak, tapi jalan Alhamdulillah lancar setakat ni, tak hujan, cuaca cantik. Ok, so ok, kita akan update lagi lepas ni InsyaAllah. Jom.
rehat. Saya pun berhenti rehat sekejap. Saya kita akan jalan. Kita akan sambung balik depan ni, insya-Allah. Okay, kenapa ni? Kopi dulu. Makan apa? Napik perut. Sarapan pukul berapa ni? Sarapan pukul dekat pukul 12 sarapan apa ni? Ni kuih pau je lah. Okey, baik. InsyaAllah ni. Saya sambung lagi. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Mitra. Okey, jom.